Dan jangan sekali-kali buat silap menganggap bahawa rakyat ini tak faham apa. Rakyat ini bodoh kononnya. Kalau itulah dalam pemikiran kita, kita akan berulang-ulang kali tersilap langkah. Kerana keluarkan kenyataan yang bukan-bukan, rakyat tanya benda ini, benda lain pula yang kita jawab. Ataupun jawapan kita itu tak menjawab soalan sebenarnya. Dan bila soalan itu masih lagi dibangkitkan, boleh pula kata, dah berapa kali dah saya jawab soalan ini, dah 11 kali dah saya terangkan, tak faham-faham juga. Jadi sebut macam tu, maksudnya kita ni bodoh lah belakang, tak faham apa. Tapi kalau dah soalan tak jawab, jadi siapa sebenarnya yang tak berapa cerdik itu? Jadi saya bimbang kerana struktur yang kita ada selama ini dah jadi goyang. Struktur parti kita macam ini, struktur kerajaan pun dah ditetapkan, kita ada institusi-institusi kerajaan yang memainkan peranan. Bila kita dengar ni berita yang begitu mencemaskan, ada usaha-usaha nak menjatuhkan kerajaan. Sebenarnya kerajaan mana? Sebab ada juga dalam kerajaan itu institusi-institusi yang ditubuhkan, yang diamanahkan, nama pun Suruhanjaya, yang ada tanggungjawab masing-masing. Kalau mereka ini juga disekat daripada melakukan apa yang sepatutnya mereka lakukan, contohnya siasat kes-kes tertentu yang sangat penting, maka itu juga satu usaha untuk menghanapkan institusi kerajaan itu sendiri. Kerana kepercayaan rakyat terhadap mereka itu dah semakin goyang. Jadi ini satu perkara yang perlu kita ambil perhatian.